Assalamualaikum. SUV 7-seater yang ini X-Trail, siapa yang berminat. Dalam dia besar, luas, nak pakai keluarga untuk 7 orang, senang-senang boleh duduk. Yang paling penting kereta ni jalan jauh memang jimat minyak guys. Okey, untuk Nissan X-Trail ni, yang ni menggunakan enjin 2.5 liter 4 wheel kereta tip-top, jaga cantik. Owner sebelum ni perempuan, satu saja, Melayu Dia jaga memang sangat cantik. Saya rasa suami dia jaga kereta ni, sebab masa pengurusan serahan kereta semua suami dia yang uruskan. Boleh tengok keadaan kereta memang sangat-sangat cantik. Saya jamin bebas daripada major accident, bebas daripada banjir guys. Yang mana nak buat full loan kereta ni pun boleh, tak ada masalah. Bulanan lebih kurang 600 sahaja. Loan dengan bank ikat 6 tahun. Siapa yang nak beli cash pula, lebih kurang 30,800 campur rotek dengan insurans tak sampai 35,000 lah. Boleh dapat all in, okey. Datang dengan full leather. Semua masih cantik lagi, kemas. Dia punya mileage 145,000 guys. Okey. So dalam condition sangat-sangat cantik. Android player pun dah ada dah. Reverse camera saya tak sure kejap. Reverse camera tak ada. Dia tak ada reverse camera, okey. Tapi tak apa, nanti saya akan bagi free gift dashcam. So depan belakang ada dashcam. Okey. Kau tengok dalam dia ada armrest. Dia punya entertainment, kompartmen letak barang pun banyak, okey. Termasuk drawer dia pun ada. Lepas tu dekat bahagian pintu pun ada juga cup holder dengan kompartmen letak barang juga. Okey, semua masih dalam keadaan sangat-sangat cantik. Okey, kalau kau tengok second row dia pula ada aircon blower dekat bahagian bawah ni. Okey. Seat dia semua masih cantik juga. Dekat bahagian tengah ni dia ada armrest juga yang boleh digunakan. Alamak, memang pakai dua jangan dah. So armrest ni boleh turunkan, boleh letak cup holder. Okey, even dekat bahagian third row dia pun besar juga. So bolehlah duduk untuk anak-anak ke. Okey, ada cup holder juga untuk third row dia. Okay. So untuk bahagian belakang ni tak ada aircon lah. So bahagian depan punya aircon tu akan rasa sampai belakang. Okay. Okay, untuk boot space dia tak besar sangat. Cuma dia ada kat bawah ni ada kompartmen sikit. So kalau nak letak barang-barang yang sederhana tu boleh lah. Okay. Cuma kalau tak ada orang duduk dekat sini, boleh baringkan bahagian third row ni. So dia punya boot space akan jadi lebih banyak dan lebih besar guys. Okay, untuk bahagian enjin pula menggunakan enjin 2.5 liter. Tak ada langsung kesan leaking, marking kilang pun masih ada. Semua dalam keadaan cantik. Wheelhouse pun boleh tengok cantik lagi. Okay, tak ada kesan accident langsung dekat bahagian wheelhouse kiri dan kanan. Okay, so kalau berminat nak dapatkan kereta ni punya detail, boleh PM dengan saya. Letakkan nombor telefon anda dekat beg kuning, dekat bawah, beg biru dekat bawah ni, atau boleh pergi ke profile, klik link dekat profile, wasabi dengan saya. Okay, so nak mencari SUV yang cantik-cantik, saya ada banyak lagi pilihan. PM dengan saya, kita jumpa dalam wasabi. Nak mencari kereta terpakai, cari saya Syahrin Sulaiman di MAF Auto. Caleg guys. Assalamualaikum.